Ucapkan kami dengan keluarga dan ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Pusat Rawatan Negeri Orang Tua Al-Ikhlas. Ucapkan kami dengan keluarga dan ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Pusat Rawatan Negeri Orang Tua Al-Ikhlas. Ucong kamu dah ni tahun ni dapat hidup semua. Alhamdulillah, kita dapat lagi berbuka setiap tahun pun. Dah berapa tahun dah? Banyak tahun dah. Lama dah lama dah. Daripada ni kecil lagi. Lama dah. Tak pernah lupa pun Pusat Jagaan dan Orang Tua Al-Ikhlas Mr. David. Very good, very nice ni. Jadi untuk tahun ni, alhamdulillah, terima kasih kepada komiti. Saya terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada Mr. David serta ahli keluarganya kerana dah banyak tahun Mr. David satu keluarga tak pernah lupakan Pusat Jagaan dan Orang Tua Al-Ikhlas. Setiap bulan puasa mesti memberi iftar kepada penghuni-penghuni saya. Saya sangat rasa terharu lah sebab Mr. David tak pernah lupakan kami di sini semua. Terima kasih banyak-banyak. Tak boleh balas jasa Mr. David. Saya doakan mudah-mudahan Mr. David serta rakan-rakan kru-kru semua diberi rezeki yang melimpah ruah serta cemerlang. Terima kasih. Kita report Mr. Jeko sebagai wakil untuk memberi kesempatan kepada seluruh komisi. Thank you Dai. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Puji, Rumah Jagaan dan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas menerima kami pada hari ini. Terima kasih. Kita dah visit sini dah beberapa tahun kan. Masih dah dekat. Sangat lama. Daripada kecil sampai besar. So tetapi kasih dan cinta dia terhadap Rumah Jagaan dan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas menyebabkan kami di sini. So last kali saya nak bagi pantun. Okey, 2-3 kucing berlari. Terima kasih Rumah Jagaan dan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas kerana menerima kunjungan kami hari ini. Okay, thank you. Yang lelaki datang, tahu dia tak ada kan? Tak meninggal. Jadi tengok muka-muka baru ada kan? Yang lama-lama yang pernah tengok last year kan? Tak ada, dia orang meninggal. Sebab dia orang akan duduk sini sampai mati tau. Kalau you all ada anak, jaga anak dulu kan? Bagi dia pendidikan yang baik. Satu hari bila you tua sakit, anak kita boleh jaga. Cari isteri yang boleh hidup, cari suami atau isteri yang boleh hidup susah senang dengan kita. Masa kita sakit, dia nak jaga kita. Bukan pasangan masa senang, masa kita sihat, betul tak? Masa kita sakit, dia buang kita kat jalan. Kan? Sebab saya jaga orang macam tu kat sini. Makcik cuma kongsi apa yang saya dah buat 38 tahun pengalaman. Makcik cuma bagi nasihat. Betul. Suruh kahwin. Betul. Cari girlfriend atau boyfriend yang boleh terima kita seadanya. Macam tu. Cuba. Kan, betul tak? Dan kita ada duit, pergi shopping, kita tak ada duit, dia belah. Ada juga macam tu kan? Betul. Nasib-nasib lah. Buat macam tu. InsyaAllah kita bertemu. InsyaAllah amin. Amin. Jadi semoga dia sihat. Ya betul, amin. Semoga Puan Muji juga kaki tangan juga dengan orang-orang semua lagi sihat walafiat dan kita aminkan dan kita akhiri majlis kita dengan tasbih kepada Allah. Thank you very much. Baik, kita boleh mulakan majlis kita boleh silakan. Macam balik ke lima habis. Okey, kamera kanan. Terima kasih YG.